Ayam selambak. Oh, ini seorang dua orang makan ni kak. Ayam Ini RM9. berapa ringgit tadi? RM9. RM9 saja. Dia sambal belacan Sambal belacan, dengan sambal tumis. sambal tumis. Dia tak pedas sangat kan? Tak ada, dia pada manja je. Sotong. Oh, selambak kak. Sotong selambak berapa ringgit kak? 18. 18 saja. Oh, macam ni lah portion dia. Ni sambal, Sambal sambal belacan, sikit, sambal tumis. sambal tumis. Dia tak pedas sangat kan? Tak ada. Udang betul kak? Udang kita tengok saiz. Kalau besar-besar kita bagi 6 lah. 6. Berapa ringgit? Udang 15. 15. Ya betul. Ni ayam butter. Ayam butter. Ya betul. Berapa ringgit butter sini kak? Ayam butter RM10. RM10 saja. Sotong campur daging. Sotong campur daging. Sotong campur daging. Berapa ringgit sini kak? Ini 18. RM18 saja. Ya betul. Udang campur ayam butter. Udang campur ayam butter Ya. Campur pun sama 6 ketul. Oh, sedapnya. Berapa ringgit sini kak? 15. 15. Kalau tapau macam ni kak? Ya. Oh, tapau pun selambak kak? Ya. Selagi boleh penuh. Selagi boleh penuh-penuhkan je kak? Combo ayam dengan daging lah. Ayam dengan daging. Tapi portion take away lah. Ini untuk portion take away ni. Berapa ringgit sini kak? Combo ni 13. RM13 saja. Ya betul. Oh, saya boleh request tak? Boleh nak sayur, boleh tak nak sayur pun boleh. Ketam 17. Sambal sikit. Dia tak pedas tak? Dia pada manja je, boleh je makan. Pedas manja. Oh, ada sup kan? Ya, ada sup. Semua ada sup? ada sup. Kecuali ayam butter. Habis kak buka kompo ni? Dia dari lunch sampai malam lah. Oh, kalau habis awal habis lah. Habislah. Cuti? Cuti hari Rabu. Baik, saya makan dulu Okey. Dekat Nicer, terima kasih.